Ha tu dah guys. Hari ni aku nak tiru resipi keraming ayam pok nama dia. Ayam pok. Bahan-bahan pertama kali hampa buah ayam. Ayam buah lah banyak nak buah. Lepas tu buah serai. Lepas tu hampa bubuh halia. Lepas tu hampa bubuh bawang putih. Lepas tu hampa bubuh ayak nyok 3 cawan. Lepas tu hampa bubuh santan secawan. Lepas tu hampa bubuh garam sikit secukup rasa. Lepas tu hampa kacau-kacau lah sampai dia rata. Lepas tu hampa katuk sat, biar dia mendidih sat. Lepas tu hampa kalih-kalih lah nak bagi dia rata masak. Masak bawah ke atas, bawah semua masak, terkatuk balik. Lepas tu hampa buka balik, kalih balik, kalih bagi rata lagi sampai dia masak. Lepas tu ni siap lah ni. Angkat tak pinggan. Angkat ayam saja lah. Angkat ayam saja tak pinggan. Lepas tu kita buang lah dalam kuah dia, kita buang semua serai-serai apa kita buang. Lepas tu kita tinggal kuah. Lepas tu kita tambah santan. Kita tambah kuah ni, kacau lagi. Kacau sampai dia rata. Lepas tu hampa bubuh gula sikit. Lepas tu bubuh ayak sikit. Lepas tu hampa kacau lagi sampai dia rata. Lepas tu hampa kacau lagi. Lepas tu hampa bubuh lah atas ayam tu, kuah tadi tu. Bubuh atas ayam, bagi rata. Okey, clear lah ni. Okey, kita nak buat kuah pula. Hampa bubuh tomato. Lepas tu hampa bubuh cabai 5 biji. Lepas tu hampa bubuh bawang merah. Lepas tu hampa bubuh bawang putih. Lepas tu hampa bubuh belacan yang dah dibakar. Lepas tu bubuh minyak masak sikit sebab kita nak blender kan. Kita nak blender, tutup, lepas tu tekan blender. Blender lah sampai lumat. Blender sampai lumat. Lepas tu hampa tuang dalam pan hampa. Lepas tu buka api sikit. Lepas tu hampa bubuh daun limau. Lepas tu kacau bagi rata. Lepas tu hampa tambah ayak sikit. Tambah ayak, kacau bagi rata lagi. Lepas tu tambah sikit garam. Lepas tu tambah sikit rasa seasoning tu. Tambah sikit gula. Lepas tu hampa tambah, tak tambah, kacau sampai rata. Lepas tu tambah sikit santan, 3 cemca santan. Tu hampa kacau sampai dia rata. Kacau lagi sampai dia naik minyak, pecah minyak. Masak lah, katuk sat. Tu buka boleh, dah pecah minyak nasi ni. Pada siap tu hampa cedok bubuh dalam mangkuk lah, cedok dalam mangkuk, bubuh 2 skop ke 3 skop kan. Lepas tu sedia untuk dihidang. Okey, lepas tu aku buat pula kobe goreng. Kobe goreng ni selalu kalau hampa pergi geprek makan lah. Apa goreng macam biasa, goreng sampai dia naik ke hitam-hitaman tu. Okey, tapi aku tak buat hitam sangat. Aku buat hitam sikit biar ada hijau-hijau juga. Sedia untuk dimakan. Ni aku dah buat dalam pinggan lah. Jadi aku ada 3 lah. Boleh nak makan. Jadi aku ada 3 lah. Ada ayam pok, lepas tu kuah dia. Lepas tu dengan kobe goreng lah, hak geprek tu. Apa akan try? Aku try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Try tengok sedap ke tak. Aku campur kuah dengan ni. Lepas tu kumit nasi sikit. Cobek bubuh suap. Sedap weh. Rasa sedap weh. Memang sedap lah. Hampa akan try resipi ni. Kalau hampa tak try, aku pergi tu. Sudah tengok? Sila komen.